Azwan. Dapat kita Azwan. Dapat. Mai bulan 7 Teroka Jengka. Ni para rider. Terbalik tu, terbalik. Terbalik lah, betul ah. Okey. Pido, Kebah, Pet, Aziz, Zaid. Yang lain-lain kat dalam lagi. Roko, Abang Janggut dan juga Fendi. Semua ada. Azim. King Division MTV. Wang itu bagi Loria jangan. Okey, Zukri Tahir. Kali ke berapa awak masuk event gravel ni, Zukri? Ini kali ke saya pakai gravel bike kali kedua. Kali kedua Hari ni saya pakai glove Zaf yang diberi oleh Zaf. Zaf Semoga berkat dari kekuatan Zaf mendampingi saya. Berkarangan Stadium. Menuju ke starting point. Ya, sudah sampai Zul. Arah kat tarik abang ni hari. Jalan mana? Ni Alif mana? Alif. Okey. Alhamdulillah macam ni lah. Okey, kita kat stadium sekarang ni. Bersama dengan Zul daripada Polygon Rodaling Bangsa. Ni dah stadium. Kita starting dulu. Barai ni. Sahabat-sahabat saya semua. John mana nama? Okey. Hilang. Okey, hilang Rambut turun lah. Welcome to Teroka One. Apa ni? Tak tunggu saya. Well, kita nak tunggu for other bikers untuk sampai. Why not kita interview abang-abang yang nampaknya. Sampai 12 orang. 12 datang lagi. Alright, so what are your expectations or harapan untuk race hari ini? Champion lah, kau champion takkanlah senang saja. Ini strong. Abang nervous ke? Dia nervous tengok awak tu. Lemah tu lah video ni. Video. Alright, mari nak kita tengok akak ni pula. Sekarang ni kita bersama Razif. Dari Jantut. Solo rider. Solo rider. Lepas ni masuk tim abang. Ngam Tapi asal Johor. Aisyah juga kamu mana? Skudai. Okey ni. Ni Skudai. Okey Razif. So, kat mana sekarang ni kita? Kita kat Teroka 100 Jengka Pahang. So kita akan mula lagi 18 minit. So good luck pada semua. Good luck pada abang Okey, sama-sama kita. So, target ni dia apa? Target habiskan dengan selamat before cut line. Okey, cantik dia. Okey, pula all the best. Mantap. Satu lagi kita nak satu grup sehingga ke 0 kilometer dihadapkan. Jadi kerjasama tuan-tuan dan puan-puan dan saya kalau ada masalah master sebelum 7 kilometer tuan-tuan puan-puan boleh baiki. Are you ready? Make some noise! Alright, we have 10 more minutes before black off starts and okay, friendly reminder everyone, make sure pastikan nombor bib masing-masing telah dipakai, kasut check, kasut dah ikat tak? And paling penting, standby water bottle minum tak ni? Confirm. Bro ni. Ramai bro, insyaAllah nanti kalau macam tak ada abang ni tolong-tolong. Okay, hi, good morning, how are you doing today for the race? Feeding station pertama adalah pada pukul 12. So 4 jam. Kena sampai di feeding station pertama sebelum 4 jam, sebelum pukul 12. Dan feeding station kedua pada pukul 2. Dan total cut off time kita adalah 6 jam.
Jangan lupa, whatever you do in social media, hashtag Roka and hashtag Kacang. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين من شاء الله منكم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah semuanya akan selamat sampai ke penghujung perlombaan. Alright, 47, 49, 50 more seconds. 5, 4, 3, 2. Alright, 3, 2, 1, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi. Rolling start 5 kilo dan 0 kilometer selepas itu. Dia akan lepaskan. Turn right. Kiri kanan. Okay, masuk. Selamat datang ke kampung kami. Alright, siapa ni? Eh boy. Gula boy. Sampai bila bang? Semalam kita orang pergi kom dulu. Semalam. Okey, tak okey. Badai. Gula bang, gula. Okay, sama-sama gula. Nanti kita akan berjumpa lagi sekejap lagi. Tak tahulah apakah kita ada ni semalam dah kom kot. Mengimbau kembali zaman belajar kat Jengka ni. Kena datang. Tu sampai kat tu. Allah. Oh, bahaya kat air. Bahaya. Rina. Okay, gula Rina, hati-hati Rina. Fokus dia, bahaya ni. Kita ambil sebelah kanan. Nampaknya pet bersama saya sebelah kiri pet. Sebelah kanan Aziz. Oh, sebelah kanan Aziz. Okey Aziz. Dekat belakang sikit, depan bahaya. Saya rasa kaki macam ada sikit ni. Aziz cuba mencari Rina.
Siapa ni? Oh, Zul. Siapa belah kiri saya ni? Nampak cari bel kat ni. Saya tak boleh nak ni. Awe. Pokok tayar toleh. Alip. Alip di situ daripada Polygon, Rodaling, Bangsa. Itu dia Angah daripada YA. Hanya berbekalkan MTB walaupun ada gravel bike baru dia tapi tak pakai. Siapa ni? Saya toleh. Oh, Abang Janggut. Abang Janggut sebelah kanan. Dia dah pandai sekarang bawa basikal ni. Kalau tak ada bawa basikal road dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Zahidah. Jangan toleh belakang, jangan toleh. Tengok je depan. Di situ. Oh, Kebah. Okey, rasanya pelepas ada ni dah 5 kilo dah, bah. Ya. Okey. Kalau pelepas dah. Okey, gulak. Okey, gulak. Home ground korang ni.
dari ini. Jauh tu kedudukan tu. Asal kat belakang Ke depan Saya ambil video duduk belakang awak racer. Tu dia Amir sebelah kanan ini. Rider belakang. Siap All the plan good luck. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali ke channel ini. Kali ini kita berada di perlombaan gravel Teroka sempena sambutan 70 tahun Felda. Jom saksikan cabaran sepanjang 100 km laluan gravel yang mencabar serta semangat luar biasa daripada semua peserta. Kalau anda suka kandungan berbasikal seperti ini, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng supaya tidak terlepas video-video akan datang. Let's go. Selepas rolling start, kita disajikan dengan laluan gravel. Pada permulaan kilometer ini dilihat banyak rider-rider yang mengalami masalah teknikal, terutamanya kebocoran tayar. Jika diperhatikan dari awal tadi,
Nampak rider-rider, sudah beberapa orang rider mengalami masalah teknikal, terutama kebocoran. Tapi itulah dia cabaran yang perlu dihadapi oleh setiap pelumba. Nampak tu ada lagi yang bocor. Ya, batu-batu yang agak besar dan kasar ini sangat memerlukan pressure angin yang betul untuk mengatasi masalah kebocoran. Ya, kelihatan rider wanita Huda dari tim Sifu dan juga Zahida dari tim Rebel, beserta di tengah itu adalah Naim dari Kepam. Dari tim Kepam nampaknya ini home ground mereka dah ni. Naim nampaknya santai sahaja lagi. Kelihatan Zainal di situ daripada pasukan La Roca. Zainal ni kawan lama saya ni, sahabat saya. Okey Nol, good luck Nol. Ini siapa pula dia? Ini daripada tim Kepam lah kalau tak silap saya lah. Yang depan ni nampak steady. Wah, downhill dia pun boleh tahan lah, boleh kena Parkinson juga ni. Vibration dia memang padu. Ya, kita tengok suasana dia memang menarik, cuaca menarik. Dengan senario ladang sawit, sangat cantik lah. Sekarang kilometer ke-9. Masih lagi belum ada yang all out. Saya rasa saya ni dalam kelompok pertengahan lah. Betul lah, ni rider daripada Kepam. Tapi maaf lah, abang lupa nama awak ni siapa. Allah subhanallah, lupa lah. Oh, nampaknya belakang macam dot di situ. Untuk permulaan trail ni consider nak kata rolling, tak rolling sangat lah, tapi dia still ada grade. Okey, dan juga yang technical ni adalah gravel lah, gravel lah, batu-batu tu, itulah technical lah. So far trail sangat baik bagi saya, memang sesuai untuk laluan gravel bike. Kilometer 9. Dapat.
Okey, ini teammate saya. Teammate dan juga sahabat saya. Oh, bukan yang potong tu. Yang potong tu siapa, Mas Ali? Ni dia. Sebelah kiri saya, Roko. Wah, baik Roko. Aku attack awal-awal tinggalkan aku. Yang depan ni Mak Saleh. Oh, nampak kelihatan lagi ada yang tayar bocor. Nampak tu. Memang teknikal dia di sini adalah gravel. Ini Mak Saleh dari mana tak pasti. Dia tahan juga ni. So kita kasih takung dulu lah. Hello sir, welcome to Jengke. Ya, kilometer 10 sekarang ini. Sini adalah section climbing lah. Oh, depan ni Abang Janggut. Teammate juga. Oh, dia potong balik. Okey, diikuti oleh Zahida. Aku macam biasa lah, bukit slow lah. Apa saya pun terus ketul. Oh, steady lah, steady. Come on. Sikit lagi. Ni kenapa masalah basikal ke ataupun apa, tak dapat dipastikan. Oh, bocor kot tayar dia kot. Oh, ni section climb yang agak teknikal lah. Teknikal dari segi stiffness dan juga batu-batu yang loose. Jadi balancing dan gearing yang betul amat lah diperlukan. Steady. Okey, dah uphill, dah pastilah ada downhill. Ada. Yes, turun. Ready kan? Okey geng, kita layan dulu setakat ni. Nanti sambung balik. Terima kasih abang kameraman Padu. Terima kasih bang. Jalan. Baik jauh. Ikut abang. Abang Zul, sini abang Zul. Saya buat ni. Ya, itu dia Abang Zul 41 daripada Kemaman. Nampak kaki ada mari tu Abang Zul. Semalam tak turun kompresor. So ini hari Abang Zul mesti hentak je ni. Okey Abang Zul, nampak ngam tu. Basikal baru kan. First time gravel kan. Mantap Abang Zul.
Apa pula si Rina ni? Masuk sini cepat. Alamak, ai. Okey, kamu Rina. Follow. Nampaknya dah terputus sedikit. Ya, ini dia. Siapa nama brothernya daripada tim Federal. Brother ni memang power lah pada aku. Dia lah yang domestik kita orang ni sampai dapat chase group depan. Terbaik bro, thank you bro. Okay, Rina, steady Rina. Dah dulu balik Rina. Dot ada di belakang lagi. Okay, kita masuk laluan tamek di perkampungan. Jengka berapa saya tak perasan nak ni. Okay, sekarang kilometer 12.6. Kilometer 12.7. Rider kanan. Syah tengok corner macam MotoGP web. Cuma lutut je lah, tak pergi ke bawah ni. Wah, nampak. Oh alamak, ai. Smart cornering. Aduh. Alhamdulillah. Baik. Belakang ni lah. Lawa kan senario di ladang sawit ni memang cantik lah kan. Brother depan aku ni power shoot dia ni, badan besar agak, tapi minta maaf lah, tak kenal lama lah, tak tahu siapa. Tapi memang dia punya attacking memang padu lah. Kejap-kejap up saddle, kejap-kejap attack. Memang padu. Terbaik lah bro.
gila, speed 45. Kilometer 15. Oh, ramai rupanya di belakang ramai lagi. Peloton masih besar lagi ni. Peloton chaser lah. Rasa-rasanya ada 10 orang kot ni. Aku pun tak perasan sangat. Yang aku perasan di Rina, Dot, Bajanggut ya. Kami dari teammate yang sama daripada Rebel. Okey, sekarang kita masuk kawasan Sungai Tekam. Sungai Tekam. Ya, kita dapat kembali menangkap small group di depan grup Abang Zul 41. Tu dia Abang Zul dah kelihatan di situ. So inilah grup kita orang yang ada. So maintain saja dulu. Sikit. Jangan get. Okay, betul. Kita buat sepotong dulu. Sepanjang kayuhan di perkampungan, inilah antara momen paling bermakna sepanjang Teroka 100 ni. Penduduk di kawasan perkampungan ini begitu mesra nampaknya dan sangat menyokong acara ini. Ada yang sanggup keluar dari rumah, berdiri tepi jalan, melambai-lambai kepada rider. Walaupun sekadar lambaian, bagi aku cukuplah untuk memberi suntikan semangat untuk meneruskan kayuhan. Serius. Diorang sebab tak langsung memang bagi semangat. Bila kita tengok ramai-ramai dekat luar rumah tu, memang terbaiklah penduduk kampung ni.
yang banyak domestik grup kita orang ni, brother ni lah. Brother ni dengan brother Bawa perempuan tu. daripada tim federal tu. Rina pula. Yang jersey biru di hadapan tu. Tak belakang. Dia berdua ni memang banyak domestik grup kita orang ni. Masa ni pun dah dapat tangkap Pido yang tadi awal-awal dah hilang, lenyap di pandangan dengan grup-grup elit. Pido ada masalah tayar, katanya tayarnya pancit, tak cukup angin. So dia kena pump dulu tayar tu. Jadi dia disebabkan itulah dia terputus rasanya. Apa pun bila berjumpa ni menambahkan lagi ahli rider tim Rebel di dalam peloton yang sama. Kayuhan diteruskan. Okey, keluar ke jalan besar. Barai babe, kat sini babe. Aku pun dah pewai ada orang ni pada aku laju lah. Pada korang mungkin tak laju, tapi pada aku laju lah. Rina rapat. Dot pun boleh steady je. Aku takkan nak drop kan dengan dot kan. Jadi terpaksalah aku kena maintain juga kat situ. Cantik. Okey bro, terima kasih bro. Bro, thank you bro. Kau memang baik lah bro, memang baik. Gila lah. Tarik tak berkira. Sorry kau buka aku tak tarik lah. Mantap. Kau pun aku dah dapat. Oh, jumpa Zul. Zul, laju sangat kau tadi kan. Kau tinggalkan abang Cong depan dah cong. Jom, tembak cong. Kat sini aku nak cuba buat ring, tapi tak menjadi dah. Acong pula potong dia daripada belakang. Tadi Acong ada masalah, tayar dia pecah. So dia settlekan masalah tersebut dan dia kejar balik, dapat balik grup kita orang, Acong. So sekarang ni Acong tengah tarik peloton ni kat depan. Aduh, ini pun dah baran 45 lah. Kaki dah rasa macam sotong lah rasa. Tapi baik dia, angin tak dah kuat mana. Tapi nak maintain kat sini ni barai juga bagi aku lah. Buat ring maintain speed je. Okay, buat ring Start aku. Ikut belakang, ikut depan. Rapat, buat ring. Siapa belakang Rina? Masuk Rina. Masuk tayar speed. Masuk maintain je. Depan dot. Jangan abang. Sapi kau dot. Mati lah tak tersapu buat ni. Aduh, sorry lah geng. Poyo je ni semua ni. Sebenarnya nak selamatkan diri je tu sebab buat ring. Sebab jalan flat kan. Kita cuba je lah. Kalau tak berjaya tu, Biar dia pergi. kira lupakan je lah. Biar dia pergi. Kan, so Okey, jom. minta maaf lah semua Ke belakang abang. benda tak berjaya. Jom. Sekarang ni kawasan mana tak tahu mana. Tapi dah kilometer 20 lebih ni. Memang barai serius barai. Dengan training tak cukup, apa tak ada. Allahu Akbar. Baiklah Acong, memang steady lah. Dia punya pedaling dia, cadence Acong memang bagus lah, konsisten.
Baik, jom. Allah. Jangan. Ya. Biar gantung. Depan tu jauh gila tu, nak kejar. Alhamdulillah, laluan Tamek sepanjang jalan dalam keadaan baiklah. Tak adalah lubang sana, lubang sini. Tak ada yang berbahaya, memberi risiko pada rider. So, bila downhill tu confident sikit kan. So, Alhamdulillah lah, memang terbaik lah. Trail terokai, off-road dia, on-road dia memang ngam lah. Allah. Basikal apa tadi tu dah? Basikal kenapa ni? Basikal kenapa ni? Oh, rantai. On road dia pun boleh tahan lah rolling. Contoh lah kat sini kan, dia punya laluan dia macam dragon back lah cerita dia. Aku nak bertahan pun macam dah tak tahan dah sebenarnya ni. Time-time ni dia turun naik. Tapi apa boleh buat, daripada kayu sorang-sorang terpaksa jugalah bertahan. Tu nampak tu, downhill. Santi naik bukit, downhill, naik lagi bukit. Allah Akbar. Barai. Juga kat tekan ni, jalan rolling. Abang Mak Manzul, kita lucut.
Sampai ujung jalan ni downhill, terus masuk off-road. Tadi diorang climbing laju, diorang berdesup ke depan. Aku yang climbing lambat ni, tengok dah tinggal lah jauh. Aduh, siut lah. Tapi nak buat macam mana, dah itulah kelemahan aku untuk climb. So, tengok dah putus-putus aku ni. Kena kejar lah. Nak buat macam mana kan. Tanya turun bukit aku kena parah sikit lah. Itu je kemampuan aku ada. Sebab kat bukit memang aku kalah. Tapi Alhamdulillah lah. Macam itulah keadaan dia. Kejar putus, kejar sambung, kejar putus, kejar sambung. Nak buat macam mana. Janji jangan kayu sorang-sorang. Tengok ada orang kat depan tu. Dah laju berdezup lah. Aduh, letih. Satu lagi, signage. Signage organizer letak ni pada aku memang terbaik lah. Selain banyak tu, banyak satu hal lah. Kedua, signage yang diletakkan tu adalah paras ketinggian rider, untuk penglihatan rider di atas basikal. Dia tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jadi paras mata pemandangan, jadi itu yang memudahkan kita untuk melihat signage dengan lebih jelas. Memang terbaik lah organizer dalam perkara ini. Signage tu position sangat penting lah kan. Kadang-kadang kita ni tengah laju, tengah bawah kan. Jadi kalau letak atas sangat tak nampak pula. Tapi bila dia letak paras mata dari jauh, kita dah boleh nampak dah signage tu, arrow tu. So terbaik. Tahniah penganjur dari aspek letak signage tu. Kalau tengok pada permukaan off-road untuk Trokat Trail ni, pada aku ia pun satu track rideable lah untuk MTB. Kalau ada kategori MTB pun cantik juga. Dia akan jadi MTB Epic Ride. Saya cadangkan lah, kalau track macam ni boleh saja masukkan MTB punya kategori kalau ada bajet lah kan. Sebab track ni okey lah, 100 kilo kalau untuk MTB still okey lagi. Dengan keadaan track yang beginilah, dalam elevation dalam 1000 untuk 100 km. Dengan permukaan tanah, uphill, downhill semua okey je. Ini cuma satu pandangan dan pendapat sajalah. Barai weh. Aku dah barai betul lah masa ni. Diorang bukan main laju. Perut aku pun dah nak terburai tu. Tengok, baju pun nak terbuka dah, zip, jersey. Masuk barang dulu lah, apa boleh buat. Nyok-nyok sikit. Tengok up sama ada boleh membantu atau tak. Tapi Alhamdulillah lah, belakang ada rider lagi, boleh lah cangkuk. Kalau seorang-seorang dah barai ni. Okay, kita tengok sama ada aku boleh survive ke tak boleh survive.
putus dah putus. Dah lembik ni aku time ni sebenarnya ni. Terpaksa teruskan juga perjuangan. Janji nampak punggung diorang pun dah okey lah. Jangan tak nampak langsung. Ada kecil-kecil pun okey. Sekarang dah kilometer 26 ni. Lambat lagi nak sampai ni checkpoint 1. Tengok kena climb. Lepas tu downhill. Aku try je dah. Dah putus babe, dah putus. Jauh. Dah pecah-pecah agak ni. Masing-masing dah kehilangan tenaga. Aku tak ingat lah belakang aku ada orang tak ada orang masa ni kan. Tapi yang aku ingat, aku rasa semua dah ke depan lah. Aku hanya mampu tang downhill je lah nak kejar diorang. Time akhir ni lah aku memang putus lah. Itu je cerita dia. So bila downhill aku kena tekan. Downhill je aku kena tekan. Tawakal je. Kita tengok signage nampak dia tak atas sikit kan. Itu yang memudahkan rider nampak dari jauh. Signage besar, warna merah putih. Lepas tu posisi menunjukkan arah tu. Signage sangat membantu lah. Bagi aku lah untuk event ni kali ni berbanding dengan event gravel yang pernah aku masuk. Inilah event yang terbaik dari segi pemasangan signage. Kedudukan rider sekarang dah jarak-jarak lah. Dah jarak-jarak. Aku cuma bertahan. Rina kat mana ni tadi ni, tak tahu lah depan ke belakang ke. Dah tak perasan lah. Tengok climbing ni. Nampak macam rendah. Barai tu. Berapa meter climbing dia ni. Kena layan kaki je. Nampak gear pun aku dah pakai habis lah. Kilometer 28. Itulah dia climbing aku. Slow. Nak buat macam mana? Kategori heavyweight tak ada untuk gravel.
So kita fight untuk kategori master 46 tahun dan ke atas. 46 ke 45 aku dah tak ingat lah. Tapi dia punya jalan off-road ni macam jalan tamek padat tanah dia. Ya, tapi kalau hujan licin ni, rezeki cuaca elok. Nampak siap aero tu. Aero lagi aku turun tu. Ini je lah kemampuan aku ada untuk mengejar yang depan-depan. Nampak signage dia jauh dah nampak kan, signage tu. Siapa kat depan ni Alamak, siapa pula potong ni? Oh, tim Inix lah, tim Inix tu. Power tim Inix ni. Dia punya bos dia Azrek lah. Azrek pun menjadi lah kali ni. Tapi masa gravel PD tadi dia kayu dengan aku lah. Rasalah aku kayu dengan dia sekejap. Alamak, lori pula. Lori, stop lori. Wah, laluan bang. Bang, stop jap bang. Bang, oi. Stop jap. Bang, tolong bang, sikit je. Bang, terima kasih banyak bang, terima kasih banyak. Bang, terima kasih banyak bang. Oh, ramai lagi kat belakang rupanya. Climbing. Ni tim Laroka. Brother jersey merah ni memang power lah. Badan lebih kurang aku, tapi dia memang betul power lah. Lagi power. Memang kuat, badan besar tapi kuat. Cuma aku tak berapa cam muka. Nanti lah bro, kalau jumpa bila tegur kita kenal dah climbing dah mesti downhill. Downhill memang akulah. Ni je lah aku ada untuk mengejar mereka ni semua ni. Kilometer 29.7. Masih rolling. Okay. Slowly but surely.
Situasi masih sama je lah. Trail off-road ni turun naik. Tapi dapat jumpa Amir balik lah tu. Amir Inix, Amir Champ. Oh, kuat Amir tu. Aku belum pernah lagi drop dia dalam scene gravel ni. Scene road bike pun sama juga. Cuma tunggu Amir kayu MTB tengok macam mana. Inilah kerja aku. Downhill je lah aku laju. Time uphill macam siput. Aku asalnya tak perasan siapa rider ni. Aku ingat budak mana kan. Tengok tu siapa. Azwan. Dapat kejar Azwan. Dapat. Barai siap. Kejar ke? Kau tinggalkan Rina, aku jaga. Rina. Aku ada kategori aku tua. Veteran 46 atas. Awak muda lagi Wan. Itulah dia. Kau bawa Rina. Rasa bangga dapat potong Wan. Potong Wan Malik tu. Main-main Champion Com Fraser semalam tu. Dah minta semalam. Dan banyak lagi kejohanan yang dia champion. Tapi kat gravel ni aku ada bukti lah aku potong dia. So dia tak boleh buat apa lah. Sekarang pun aku tengah tarik dia ni. Kan. Mantap lah aku kan. Mantap kan. Oh, dah Teo tadi. Dah menang champion semalam. Wan dah nak mula perangai dia. Dah menang champion dah. Bye Rina. Eh, Oh Rina dah jumpa Wan Malik. Lupakan Abang Hijau ya. Oh, okey. No problem. Sekarang kilometer 32. Masih lagi rider dan juga peloton yang sama. Tengok lagi. Harap-harap aku tak putus atau aku putus. Sekarang ni rasanya dah macam nak sampai penghujung off-road ni. Oh, dia punya environment dia dalam sawit macam dekat overseas lah pula kan. Place ni Pak Duo handsome. Wan, slow sikit lah Wan. Awe ni memang kuat Mantap Awe. Oh, Dia
tahu ni sebelum ni dia masuk kategori 26 MTB. Biasanya kalau ada kategori MTB 26 pun dia champion. Ini dia bawa gravel lagi lah. Wan ni dia memang saja dia tahu. Kalau korang nak tahu, dia tahu dia bawa Radada Amato. Dia kejap-kejap dia laju, lepas tu dia slow, lepas tu dia laju. Okey, korang layan lah sampai habis. Tak ada benda yang menarik sangat pun. Macam gitu je lah cerita dia. So inilah saja video untuk part 1 Nanti kita sambung part 2. Adrik ada Tunggu aku ada kelapangan masa untuk kaki dengan Mario. upload dan edit untuk part 2 nya So layan dulu part 1 ni sampai habis. Okey, nanti kita jumpa lagi. Saya dah habis ni. Bye bye. Malas saya ikut Wan. Bukit dah attack. Tak ikhlas lah dia bawa. Weh, gila Abang Zul datang ya baik. Baik Abang Zul. Dia tu lain macam tau gravel ni. Relax. Nanti lagi 30 baru tu. Ui, barai ui.
Tolak saya Wan. Awak tu. Wan tak nak tolak saya Wan. Abang Zul kau tolak Wan. Sure lah Wan. Apa ni Wan? Allah Akbar. Kilometer 36. Angah depan Kuat siap Angah. Oh ya ke? Sure lah Angah. Anak Bami dah bawa aku. Oh, iyalah. Okey. Wan, ucapan sikit kat Angah. Ha? Angah. Angah. Ha. Dah bawa MTB disqualified tau. Disqualify Ni ada orang gravel ni. Pasal gravel dia gantung kat dinding rumah ke apa? Buat wallpaper Beli mahal, simpan kan. 5 amal simpan gantung, buat wallpaper, gantung bunga orchid. Kahwin lagi seorang. Habis kahwin seorang lagi kan. Okey tu kan. Sekarang kilometer 37. Dah barai dah ni. Barai. Belum 40 lagi. Itu dia.
Sangkanya Wan Malik. Boleh attack pula ada. Dewa tu. Okey lawan. Bangkainya Wan. Apa? Nak kau climbing terus. Sure lah, bye-bye lah semua. Oi. Apa ni? Wan Malik tolak. Viral lah ni. Angah tengok ni. Habis lah. Aku akan jual video ni. Siapa nak? Jual tolak jangan jatuh. Betul-betul. Jatuh. Yalah. Apa dia? Pido depan kat Pido Pido. Ha. Dia semua depan lah. Sure lah. Power lah. Bila lah aku nak power macam orang ni. Jalan-jalan aku tak larat ni. Allah Akbar. Okay Wan. Bye-bye Wan. Allah. Kilometer 39.56. Allah. Betul. Apa benda tu? Allah, ini apa tu? InsyaAllah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Batu melompat tu. Oi, bahaya. Kita cek ni.